kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuan-tuan dan puan sekalian pernah dengar tak cerita ni? Cerita yang macam apa dia, zaman dulu ni yang apa? Orang seorang lelaki yang dia ni pergi mengembara, dia lalu tepi sebuah sungai, dia nak makan, dia lapar sangat-sangat, tak ada apa-apa makanan, tiba-tiba nampak buah apple. Lalu buah apple ke buah delima? Ada cerita apple lah, ada cerita delima lah, wallahu alam. Saya pun tak teringat dah cerita tu masa kecil-kecil tu dengar. Jadi bila buah apple tu lalu apa semua lalu dia pun ambil, dia makan. Bila dia makan, lepas dia makan kenyang dah, baru teringat, la ilaha illallah, aku tak tanya pemilik ni siapa punya. Maka dia pun ikut arus sungai tu, dia patah balik lawan arus, dia pergi cari tuan punya pokok apple ataupun delima tadi ni. Sampai satu kampung dia nampak satu rumah ni banyak buah. Maka dia yakin buah ni lah yang jatuh dalam sungai yang dia dah makan tadi. Maka dia pun pergi cari tuan rumah. Cari-cari dia jumpa seorang lelaki tua. Dia bagi tahu kat lelaki tua ni, wahai tuan, tadi aku rasa aku dah makan buahmu, kata aku nak minta izin. Maka lelaki tua ni bila dia tengok mai anak muda macam ni, dia ni memang orang baik. Maka dia nak kawan ni kahwin dengan anak dia. Pasal orang baik, mai mengaku makan ambil buah hak yang duk mana tu, tiba-tiba mai mengaku. Tuan-tuan, maka dia pun kata, boleh aku nak maafkan, engkau mesti kahwin dengan anak aku. Terkejut dia. Tapi tak apa, untuk halal sebiji buah tu, aku sanggup kahwin dengan dia. Ini nak cerita berkenaan dengan nak kempen makanan halal. Kita makan benda yang halal tu bagus, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka bila sampai ke tahap tu, tuan-tuan, dia pun kata, laki dia kata, sesungguhnya anakku ini buta matanya, bisu, pekak. Dia pun kata, jenuh dah aku, tapi tak apa, nak halal aku sanggup. Maka dia pun setuju untuk menikah. Setelah dia akad apa semua sekali, dia pun masuklah bilik. Tengok tuan-tuan dan puan sekalian, dia rasa dia silap, masuk bilik silap. Segak. Punyalah cantik apa semua. Dia kata, aku silap bilik, minta maaf. Bini dia kata, tak, bilik betul, bilik saya lah bang. Pak hang kata hang bisu, pak hang kata hang pekak, pak hang kata hang buta. Dia kata, tak, buta daripada melihat hal-hal kemaksiatan. Pekak daripada mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Bisuku daripada berbicara hal-hal yang tidak baik. Masya Allah. Maka mereka bersama-sama pada malam tersebut, hasil perkahwinan tersebut, lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia pergi kat tu, lah Syekh Abdul Qadir Jilani pula. Tuan-tuan, jadi ini cerita, tapi kesahihan dia, riwayat dia tu tak tahu daripada mana, sumber mana pun tak tahu. Tiba-tiba mai ada cerita. Lepas tu kita pergi sebarkan, kita yang sampaikan.